Kemudian yang adalah orang yang bertakwa yang suka berbuat kebaikan, baik-baik, banyak-banyak. Apakah penghalang bahagia? Apakah penghalang bahagia? Yang pertama, tamak. Orang yang tamak takkan bahagia. Sebab Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Orang yang rasa tak cukup, hak orang pun dia nak ambil. Ya, orang punya nasib. Kedua, penghalang bahagia adalah kesombongan, menyombong. Saya tadi sampai-sampai kan, kalau orang tak perkenalkan tadi, saya tak tahu tu pengurusi masjid dengan YB kawasan. Saya tak tahu. YB, oh, okay, Datuk. Inilah dia Datuk Rosli Abdullah disebut-sebut ni. Macam tu lah kan. Baru tahu. Nampak tak? Nak tunjukkan YB relax tak ada pakai baju Melayu sepasang dengan samping, tak tahu. Dia lebih kurang saya je hari ni. Kurta dengan slack. Jadi mana kata humble, merendah diri. Macam tu lah. Kan, yang tak semua kan. Tak ada yang belagak-belagak. Nampak? Bayangkanlah YB Exco, Timbalan Exco. Macam duduk bawah, Samsul Duban duduk atas. Nak dicontoh. Dicontoh. Tak, saya nak bagi analogi perbandingan. Ada beberapa lah yang Allah bagi keistimewaan. Dia pun duduk kat kursi. Dah lah kat kursi, sandar lah tu. Nah tu saya kata tadi. Allah bagi kat kita. Satu orang kata, tak sombong-sombong nak ke mana. Ketiga, halangan untuk bahagia, tidak bersyukur dan berterima kasih. Dia tak bersyukur. Tuhan bagi dia kelebihan, tapi dia tak bersyukur. Salah satu orang yang tak bersyukur ni, kalau kita tengok sifat lawannya adalah kufur. Dan begitu juga satu lagi penghalang kebahagiaan, suka mengungkit-ungkit. Tengok orang perempuan ya, ingat ya, orang lelaki bila dalam suami isteri ni jangan kau mengungkit-ungkit. Orang perempuan mengungkit cukup pandai. Bukan orang perempuan sinilah, saya dah cek dah topik lain. Orang lelaki ni dah lah tak ingat, dia ungkit pula. Abang dah lupa ya. Dulu ingat tak, tahun 1983. Macam mana pula nak ingat balik. Tengok orang lelaki. Mana ni kadang orang perempuan ni mungkin abang dah lupa saya masak untuk abang macam mana. Abang dulu tak ada duit, abang pinjam duit saya. Abang dah lupa saya lahirkan 5 anak untuk abang. Abang dah lupa yang masa abang sakit ni, lah yang picit belakang abang. Semua malaikat padam pahala tu. Semua ungkit padam. Habis tak ada pahala. Jangan ungkit. Rugi. Saya lahirkan 5 anak. Bayangkan pahala melahirkan anak. Bayangkan syahid dunia tu. Allahu Akbar. Ungkit. Padam. Nampak tak? Saya picit belakang abang. Padam pahala tu. Saya masak abang dalam. Mantan darah banyak. Pahala masak pun padam. Tengok orang lelaki. Mana pernah dia mengungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula lah aku nak ungkit? Aduh, tadah lah, dongai lah. Jadi orang perempuan lepas ni, kalau rasa marah cakap, abang nak macam-macam sebab untuk abang. Apa mana lu fikirlah sendiri macam tu. Jadi tak adalah kita ungkit. Kan? Maksud dia fikir. Hari tu saya dapat tajuk dekat hospital Sungai Petani. Tajuk kan? Kalaulah wanita selalu betul, adakah lelaki salah? Tajuk. Nak tahu apa huraian aku nak panggil dan ceramah yang lain. Mana kau nak panggil lagi ni? Nanti YB pun kau nak datang. Sebab ada point dekat situ. Iya, sebenarnya ramai orang lelaki ni ambil mudah. Alah, perempuan selalu betul. Tak, bukan macam tu. Sebenarnya istilah perempuan selalu betul, woman is always right ni, adalah satu kata-kata yang digunakan oleh orang lelaki supaya untuk mengelakkan konfrontasi pergaduhan itu berpanjangan. Itu saja. Hakikat dia, kesian orang perempuan ni. Banyak bono orang perempuan yang bukan salah dia tapi kita salahkan dia. Banyak. Oh, tengok suka perempuan kan. Siapa cakap Samsul Debat nasib bono orang perempuan? Tengok, Samsul Debat dia bagi juga poin yang elok perempuan. Contoh dalam masyarakat kita.
5 tahun tak ada anak, salah perempuan. Mana tahu? Perempuan tu dicorai kalau perempuan tu dia kahwin lain. Sampai kesudah tak beranak juga lelaki tu. Perempuan pula kahwin lain. Beranak-anak. Tak berhenti. Anak ni teruk. Omak kau tak ajar kau. Omak lah kono. Iya. Tetapi dalam banyak keadaan, orang lelaki banyak berkorban juga. Ni kena bagi juga orang lelaki. Contoh kan, orang lelaki mana dia ambil populariti tu, tak ada. Semua bagi ke orang perempuan. Bagi ke ibu. Ibu pejabat. Mana ada bapak pejabat? Tak ada. Ibu negeri. Pernah dengar bapak negeri? Mana ada? Ibu negeri. Ibu negeri. Negeri Sembilan adalah Seremban. Kan? Ibu negara. Mana ada bapak negara? Ibu negara Malaysia, Kuala Lumpur. Mana? Ibu Sawat. Pernah dengar bapak Sawat? Tak ada. Ibu jari. Bapak jari? Tak ada. Ibu roti. Bapak roti je minggu. Dia ada satu je yang ada dua-dua. Yang tak elok tu ada dua-dua. Ibu ayam, bapak ayam. Itu salah tu. Yang elok-elok tak ada. Dia macam mana? Orang lelaki berkorban. Tak elok dia ajak lelaki sendiri. Jadi macam tu lah kan? Jadi halangan, ujian perkara biasa. Jadi betapa indahnya Allah ciptakan hidup ni. Ada kesulitan, ada yang suami isteri ada masalah, tu biasa. Jadi macam mana nak bahagia? Macam mana nak bahagia? Ada 5 kunci untuk bahagia. Iaitu pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Kelima, kunci spare. Alhamdulillah. Pertama, kunci rumah. Sistemkan kehidupan dalam rumah tu dengan sistem agama. Bangun daripada pagi, solat subuh sama-sama. Orang lelaki dalam sebulan sekali paling tidak, jadilah imam dalam solat untuk keluarga. Ingat tu orang lelaki ya, orang lelaki ingat. Tu tanggungjawab kita tu. Kunci rumah. Bila duduk makan sama-sama. Saya banyak kali hilang nikmat tu, tak dapat nak makan dengan keluarga. Banyak kali. Kalau dapat makan tu, kalau ada orang tak nampak saya makan kat kedai dengan keluarga saya, itu memang hari tertentu lah tu. Kebanyakan masa tak dapat. Itu pertama. Kedua, saya kata tadi kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Cari rezeki yang halal. Itu kunci tu. Kerja lah, walaupun kita kerja kampung, kerja tukang kebun, kerja jadi pengawal keselamatan, halal. Itu besar. Kerja tukang sapu, halal. Kita berkebun, halal. Rumah besar, kereta besar, contoh lah. Pangkat tinggi-tinggi, CEO, contoh lah. Oh ya, tapi banyak dah duit-duit yang tak halal. Macam mana? Mudah-mudahan kita biarlah pangkat tinggi, halal pula. Alhamdulillah, bagus. Sebab sebenarnya Allah bukan bagi rezeki kita tu semestinya banyak. Tapi Allah bagi rezeki walaupun tak banyak, tapi mencukupi. Itu sebab kita selalu sebut mudah-mudahan berkat. Kita katakan, apa maksud berkat? Berkat ni ada 4 ciri. Pertama, dia mesti benda baik ataupun nikmat. Dia mesti benda baik, bukan benda tak baik. Mesti nikmat. Tak mahu dia dah, alhamdulillah rezeki dapat second prize nombor ekor. Tu tak mahu dia dah. Yang kedua, sikit mencukupi. Ketiga, kalau banyak bagi manfaat pada ramai orang. Dan yang keempat, digunakan untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Carilah rezeki yang halal, kata Nabi. Carilah rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi kata manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Yang ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju bawa keluarga, biarlah menuju ke arah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahak. Ya. Bawa kereta ni hala tuju. Keluarga kita bawa ke arah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, kunci syurga. Nak dapat syurga tak ada cara lain. Rahmat Allah tiket dia. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Beribadahlah sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci.
mainkan peranan masing-masing. InsyaAllah. Dengan kelima-lima ni, bahagialah hidup kita dalam keluarga. InsyaAllah. Datang bawa keluarga. Dapat bawa keluarga datang ke masjid malam ni. Satu bentuk tanda-tanda bahagia. Sebab kalau tidak payah, tak nak lah, malas lah, pergilah, tak maulah, leceh lah, payah lah, ada je alasan. Tapi kita dapat tetap. Dapat bawa keluarga kita tu salah satu tanda. Dapat makan sama-sama. 7 tanda keberkatan. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing. Berapa tu? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, suasana dekat masyarakat, suasana kerja, kejiranan, kita mudah dengan orang mudah dengan kita. Kelima, mudah nak buat benda-benda baik. Mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang. Keenam, rumahnya seringkali diziarahi tetamu. Ada je orang datang rumah. Dan yang ketujuh, doanya mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun dalam mengejar, mencapai kedudukan ini, menjadi keluarga yang bahagia, hendaklah kita berusaha. Bukannya kita menanti. Jangan kadang-kadang kita tengok, mak ayah saya dulu macam tu, tersebut macam tu. Takkan tak bahagia? Tak. Sebenarnya, setiap orang kena belajar, ikutlah kesesuaian. Kadang-kadang pasangan kita tak sama dengan mak kita. Dan pasangan kita tak sama macam ayah kita dulu, tak sama. Ilmu orang dulu tak sama. Orang dulu rotan anak, jadi pandai anak tu. Hari ni dia rotan anak, mati budak. Apa sebab? Sebab orang dulu memukul dengan ilmu. Orang dulu memukul dengan doa. Dia bukan kosong, dia rotan. Bukan kosong. Rotan tu sadar 30 tahun, dia ingat lagi sebatannya sekali tu. Ingat? Ustaz yang mengaji dulu-dulu, dia hontak macam ni. Dia hontak mak. Takut 30 tahun takut. Cogodik budak. Hari ni lagi dia hontak, lagi bangang budak ni. Tak tahu kenapa. Ada budak ni, tak apa kono, pokat otak acak menerima je kan. Orang dulu bukan kosong. Dulu ingat arwah abang saya kata, dia tinggi seorang sikit. Baca lah betul-betul. Nangis. Sekarang apa takut? Mana nak takut? Sekarang punya zaman, kono marah, kono berdiri kat belakang kelas, kena berdiri depan pimpinan. Potangan datang bapak tengah peguam. Bangang betul abang. Sekarang zaman, apa pun tak boleh buat. Ni tanyalah orang lama, nak duduk kat sini buat Cina ni. Mana badan tak bertanda pada sahabat pergi. Mak ayah dulu, mana yang sompek tepi pinggang lah. Pelopah lah. Mana sompek kan? Suap, dilukut ambil pelopah tu. Pelopah pisang tu jadi mak bagi. Iya. Dulu mana sompek Sekarang Allah tak tahulah nak cakap. Polik-polik semua banyak. Tanda-tanda akhir zaman. Macam mana pun lah, jangan biarkan anak-anak kita. Anak-anak ni kalau datang surau nampak macam ni kan, budak ni main dia nampak kan, tapi sebenarnya paling tidak kita tahu anak kita ni bawa atau sampai baik. Anak-anak hari ni dia polik-polik tau. Saya bila baca cerita pada tak boleh terima lah. Budak 11 tahun menghamilkan budak 15 tahun. Apa nak jadi dia tu? Itu cerita hari ni tu. Polik-polik lah tuan. Dulu kalau kisah orang ni kena tangkap halwat ni, Pulau Sok Khabar, 2 pasang dicekup boleh pencegah maksiat. Sekarang tak terdaya nak menangkap sebanyak-banyak hotel bajet. Mana hotel pai lah, mesti ada ni. Pai lah mana. Sana nak buat. Begitu. Ada sekali tu saya nak pergi Ciamah Kek Gombak, nak naik hotel bajet tu. Turunlah sepasang couple. Saya rasa memang belum kahwin lah. Budak mana nampak kan. Perempuan tu rambut basah. Macam tu dia bawa helmet orang. Togol lah tu. Ustaz, pulak dah. Dia sekarang dah tak ada apa. Check in. Banyak apa. Berapa banyak kes. Dah kahwin baru dapat tahu. Terjumpa pula gambar-gambar. Terjumpa pula video. Pasangan itu pernah terlanjur dulu. Banyak. Corai.
tak boleh terima dan sebagainya. Hari ni bukan cerita perempuan ni. Lelaki pun kono. Yang lelaki tu kerja sibuk, kerja selalu outstation. Bila balik rumah, dia balik rumah kan, akhirnya satu hari dapat tahu daripada 6 anak itu, daripada 6 orang anak, omset tu rupanya anak orang lain. Bayangkan. Apa nak cakap ni? Tanda-tanda akhir zaman. Jagalah keluarga kita elok. Jaga isteri kita, jaga suami, jaga anak-anak. Anak pun bonding dah sekarang. Lahir-lahir dulu elok, senapang. Dah besar jadi perempuan. Faham lah. Dah elok-elok senapang jadi perempuan. Sama tu. Pergilah ke Thailand dah. Berapa ramai orang Malaysia pergi Thailand buat operate, buang senapang. Tak payah faham senapang tu. Dah banyak kali bilang. Dia operate buang sebab nak tukar jantina. Dan ramai yang tak tahu sama ramai yang mati kat Thailand. Dia dah sign dah. Kalau berlaku apa-apa tak tanggungjawab kan. Berapa ramai yang mati, dah mati sebab pendarahan tak berhenti, campak nunggukkan mayat banyak tu dibakar sekali. Dah lah mati cara hina. Dibakar pula, hina lagi. Allah, macam mana menghadap Allah Ta'ala? Besok menghadap Allah Ta'ala dengan apa yang dia buat? Menghadap Allah Ta'ala pegang senapang yang dipotong tadi. Malu, buku ni rebeh, apa pun tak ada. Janganlah, jagalah dulu. Biarlah kita hari ni kata, kolot abah ni, itu semua tak boleh, ini tak boleh. Biarlah anak kita marah hari ni, tapi satu hari nanti dia akan faham kenapa kita kontrol dia macam tu. Saya dulu pun kan, kenapa mak ni tu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Orang faham. Kan, bila kita dah besar, kita dah ada anak, mungkin kita faham kenapa mak kita larang kita macam tu hari. Makin kita main bola, longa nak azan, dah longa mengaji, woi, bolalah balik Imam Hafiz ni, dah lambik dah ni. Sekali sabarlah sampai mak, Allah Akbar, bagus lah, dah azan pula. Ya. Sekarang azan Allah Akbar. Last goal. Main bola. Sekali gol, isyak dah. Itulah tuan ya. Jadi rasa cukup lah tu tuan-tuan. Cukup lah. Nak cerita pasal bicara keluarga bahagia ni, sebenarnya kita dah biasa dengar, kita hanya refresh saja. Mudah-mudahan dengan kebahagiaan ini. Kita kalau ikutkan tuan, saya suka kalau ceramah ni batal malam ni, tak batal pula. Sebab macam itulah kita rasa tu yang membahagiakan. Tapi bila time PKP tu tak ada ceramah, monong pula tak ada ceramah. Tak ada. Macam itulah. Jadi kita berhargailah apa yang kita ada. Penuh jadual. Pagi tadi saya berjaya, sampai petang tadi pun saya berjaya. Malam ni Melaka. Esok pagi Seremban KL. Petang KL. Malam Tapak. Macam itulah. Ambil macam mana kan? Pergilah mana yang boleh. Jadi Sucat terima kasih banyak. Pak kata orang, jagung patah di dalam poti menjahit kain bertipun. Nasihat sepatah suka dimengerti, ufoi penawar bertahun-tahun. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dah dipapat. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi insan. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saja daripada saya. Mudah-mudahan sama-sama kita amalkan, sama-sama kita sebar panjangkan. Walaupun sedikit, mudah-mudahan besar manfaatkan pada yang lain.